Mana yang lagi best? Harrier G ke Harrier Z? Sini Aunty tunjuk beza dia. Kita cerita pasal performance dia dulu. Dua-dua pakai enjin 2.0 NA front wheel drive. Jadi enjin sama, performance mestilah sama. Top speed dua-dua ni dalam 190 km/h. Tapi electronically limited lah. 0 ke 100 pula dalam 9 saat. Jadi apa beza dia? Kalau awak tengok dua-dua ni sama je. Cuma kalau awak tengok ni roof dia dua-dua lain sikit. Harrier Z hitam sebab Harrier Z ada panoramic sunroof. Harrier G color body sebab Harrier G tak ada sunroof. Harrier Z pakai rim 19 inci. Harrier G pakai rim 18 inci. Tak banyak beza pun. Dalam dia yang banyak beza ni. Dua-dua pakai 5-seater semi leather seat. Infotainment Harrier Z pakai screen 12.3 inci. Harrier G pula pakai screen 8 inci. Harrier Z pakai JBL speaker. Harrier Z siap ada extra tweeter dekat depan dan ada subwoofer dekat belakang. Jadi dekat dalam Harrier Z ni awak boleh layan lebih sikit lah. Harrier G pula pakai speaker standard je. Konsol Harrier Z ni clean sikit sebab semua touch button. Harrier G pula konsol dia pakai physical button. Harrier Z ada 360 camera. Harrier G ada reverse camera je. Harrier Z ada HUD. Harrier G tak ada HUD. Dua-dua ada 3 USB depan dan belakang. Dua-dua ada drive mode yang sama. Ada sport, normal dan eco. Dan dua-dua ada electronic seat. Jadi harga ada beza tak? Harrier Z harga RM159,000 je. Harrier G harga RM148,000 je. Beza RM11,000 tak? Jadi korang pilih yang mana? Harrier G ke atau Harrier Z? Sini Aunty pilihkan dekat Prime Wheel Subang Jaya.